Suhakam jangan gadai nyawa rakyat sendiri semata-mata nak pertahan hak asasi Rohingya. Itu kritikan keras seorang pemerhati menyelar Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia atau Suhakam kerana didakwa terlalu gairah memperjuangkan prinsip kemanusiaan sehingga mengabaikan realiti keselamatan rakyat tempatan. Menurutnya, jika Suhakam benar-benar mahu mempertahankan etnik Rohingya, Suruhanjaya itu sepatutnya turut bersedia memikul tanggungjawab penuh terhadap implikasi yang timbul. Sindirnya, Suhakam perlu menjadi agensi yang menguruskan etnik Rohingya. Jadi, apabila berlaku jenayah, maka mereka perlu ambil tanggungjawab. Bagi pemerhati, hujah prinsip seperti non-refoulement tidak boleh dilihat secara sempit. Malah, Suhakam juga tidak seharusnya memberi kenyataan cetek akal mempertahankan etnik berkenaan kononnya kerana hak asasi mereka. Tambahnya lagi, pendekatan berasaskan emosi dan retorik semata-mata tidak mencukupi dalam menangani isu pelarian yang kompleks. Terdahulu, Suhakam menegaskan tiada individu sepatutnya dipaksa kembali ke tempat yang boleh membahayakan mereka, khususnya apabila wujud risiko terhadap nyawa, keselamatan atau penganiayaan. Sebaliknya, sindir pemerhati, isu berkaitan Rohingya bukanlah sekadar soal simpati semata-mata, sebaliknya melibatkan keselamatan negara. Justru, katanya, jangan sampai rakyat Malaysia menjadi mangsa kepada keputusan yang tidak berpijak pada realiti.